Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita nak kupas satu hadis yang sangat penting, iaitu hadis nombor 9. Hadis ni macam satu manual untuk kita tentang cara bertanya dan macam mana nak terima arahan. Ini memang relevan sangat, terutamanya untuk kita sebagai pelajar kan? Jom kita mulakan. Okey, cuba fikir sekejap. Pernah tak bila cikgu atau mak ayah bagi arahan, benda pertama yang keluar dalam kepala kita ialah, kenapa kena buat? Atau, alak, betul ke cara ni? Kalau pernah, jangan risau. Situasi macam ni memang ada kaitan rapat dengan apa yang kita akan bincangkan. Hadis ni sebenarnya dimulakan dengan satu peraturan hidup yang nampak simple, tapi sebenarnya sangat-sangat berkuasa. Boleh kata inilah asas ketaatan kita sebagai seorang Muslim. Apa saja yang Nabi larang, kita tinggalkan terus. Jauhi. Dan apa saja yang Nabi perintahkan, kita buat. Tapi bukan buat biasa-biasa. Kita buatlah sedaya upaya kita. Nampak tak? Ada dua arahan yang sangat jelas kat sini. Sekarang, jom kita fokus kat frasa power ni. Sedaya upaya kamu. Ini yang menunjukkan betapa indahnya agama kita. Islam tak pernah suruh kita buat benda yang kita tak mampu. Yang penting ialah usaha terbaik kita, bukan hasil yang sempurna. Inilah bukti kasih sayang Allah pada kita. Jadi tak ada alasanlah untuk kita rasa putus asa atau malas nak cuba kan? Okey, bahagian pertama kita dah faham. Jauhi larangan, buat perintah. Tapi kenapa prinsip ni penting sangat? Rasulullah SAW bagi kita satu amaran, satu pengajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Jom kita tengok. Hadis ni bersambung dengan nada yang lebih serius. Ia kata, yang menghancurkan umat-umat sebelum kita ni ialah sikap mereka yang suka sangat bertanya dan mempertikaikan nabi-nabi mereka. Ini bukan cerita dongeng tau. Ini satu amaran penting. Sikap suka bertanya, bukan nak faham, tapi sebab nak melawan, itulah yang akhirnya membawa kejatuhan. Jadi, apa sebenarnya maksud pertikaian melampau ni? Adakah Islam melarang kita bertanya soalan? Mestilah tidak. Yang dilarang tu ialah jenis soalan yang tujuannya untuk cari gaduh, untuk sengaja menyusahkan keadaan atau nak buang masa. Bukannya soalan yang ditanya untuk cari ilmu. Ini membawa kita kepada satu perkara yang sangat menarik. Islam sebenarnya sangat menggalakkan kita bertanya untuk tambah ilmu. Jadi hadis ni sebenarnya sedang mengajar kita tentang seni bertanya soalan. Ya, bertanya pun ada seninya. Nah, kat sini kita boleh nampak beza dia dengan jelas. Cuba tengok, soalan untuk ilmu, niat kita ikhlas, nak faham, nak cari kebenaran. Manakala soalan yang merosakkan tu, selalunya niat dia lain. Mungkin nak melambatkan kerja, nak cabar cikgu, atau sekadar nak tunjuk pandai. Jadi, yang paling penting ialah apa niat di sebalik soalan kita tu. Konsep ni sangat penting sampaikan ia disebut dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita, janganlah tanya benda-benda yang kalau dijawab, mungkin akan menyusahkan hidup kita sendiri. Cuba kita fikirkan, kadang-kadang Allah tak jelaskan sesuatu perkara secara terperinci tu sebagai satu rahmat, supaya hidup kita lebih mudah dan lapang. Okey, sekarang jom kita bawa semua benda yang kita belajar ni masuk ke dalam dunia kita, terutamanya kat sekolah. Macam mana kita nak amalkan adab-adab ni dalam kehidupan harian kita sebagai seorang pelajar? Senang je sebenarnya. Pertama, bila nak tanya cikgu, jaga adab, guna bahasa yang baik. Kedua, patuh je peraturan sekolah. Peraturan tu dibuat untuk kebaikan kita semua. Ketiga, kalau kawan bagi pendapat, kita raikan, dengar dan hormat, walaupun kita tak setuju. Dan yang terakhir, ikut arahan guru. Inilah cara kita hidupkan semangat hadis ni kat sekolah. Dan ini satu peringatan yang sangat mendalam untuk kita. Ilmu dan adab, kedua-duanya mesti sentiasa jalan sekali. Jadi pandai itu memang hebat, tapi kalau kita pandai dan pada masa yang sama kita beradab, itu baru betul-betul luar biasa. Itulah kunci kejayaan yang sebenar. Jadi, kalau nak simpulkan semua perbincangan kita hari ini, ada 3 perkara utama yang kita perlu ingat. Senang je. Patuh pada arahan, jauhi larangan, dan kalau nak bertanya, tanyalah untuk ilmu. Dan sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran kecil. Fikirkan sejenak, apakah satu soalan yang bermanfaat yang anda akan tanya hari ini? Soalan yang betul-betul untuk faham, bukan untuk cari salah. Jadikan ia misi anda. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.